So hari ini bagi mereka yang pertama kali hadir ke dalam kita punya Zoom meeting, kita hari ini ingin berkongsi kepada anda sebenarnya tentang satu peluang yang sangat bagus, yang sangat hebat bersama dengan U-Grade International. Alright, dan malam ini kita membawa anda kepada satu program U-Grade Success Preview. Ini adalah untuk sebenarnya berkongsi ataupun sharing kepada anda tentang peluang hebat ini. Dan hari ini kita nak berkongsi tentang seminar transformasi keuangan 2025. So bila kita bercerita tentang transformasi keuangan ni sebenarnya hari ini dah nak penghujung tahun 2025. Dan saya rasa bukan saya sahaja, ramai lagi sebenarnya yang bersama kita ataupun di luar sana masih lagi tidak mencapai objektif yang tepat untuk 2025 ataupun masih lagi dalam proses mencari-cari ataupun masih lagi orang kata mengintai peluang dan sebagainya. Dan hari ini apa yang ingin kita bawa adalah satu perkongsian. Okey, terus Adib. Alright. So masa depan tidak akan berubah tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tidak mula ubah cara berfikir kita hari ini. Dan hari ini rata-rata kebanyakan kita sebenarnya ada masalah dan kadang-kadang tak boleh kita nak ceritakan ataupun ada sahaja yang kita fikirkan mengganggu akan proses perjalanan kehidupan kita pada hari ini kerana kita sendiri kadang-kadang alpa dan tidak nampak bagaimana cara untuk kita tingkatkan kehidupan kita, macam mana kita nak gandakan sebenarnya apa yang perlu kita buat untuk masa depan kita yang seterusnya. Dan kalau kita tak ubah cara kita berfikir, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mengatakan transformasi keuangan ini akan berlaku, akan terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya kita nak lihat hari ini realiti kehidupan sebenarnya. Realiti kehidupan yang kita tahu pada hari ini adalah kos sara hidup meningkat. Kerajaan perlu laksanakan pembaharuan jauh ke hadapan. Ini pakar ataupun ahli ekonomi yang mengatakan sedemikian tentang apa yang berlaku di abad ini. So apa permasalahannya sebenarnya? Ia merangkumi daripada segi kehidupan ekonomi. Hari ini sangat-sangat tuan-tuan dan perempuan mendukacitakan sekiranya kita tidak bertindak dan memikirkan sesuatu. Ini bukan saya yang bercakap, tuan-tuan dan perempuan. Ini daripada bernama yang mengeluarkan fakta ini pada 17 Julai 2025. Ia adalah satu benda yang bukan hanya omong-omongan kosong, ia adalah realiti kehidupan masa kini. Dan sebab itu kita lihat pada hari ini, kos sara hidup tuan-tuan dan perempuan naik. Boleh dikatakan ramai orang hari ini mengalami masalah yang tak dapat kita katakan dan kita perkatakan. Dan inilah yang berlaku sebenarnya apabila kita tidak dapat menangani perkara ini seawal yang mungkin. Jadi hari ini bukan ada perkataan terlewat tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih lagi sebenarnya boleh ke hadapan dan maju ke hadapan, tetapi mesti ada cara dan mesti ada bagaimana kita nak menangani masalah tersebut. Macam contoh hari ini, kalau andai kata berkaitan dengan gaji tak naik, kadang-kadang lambat. Ada orang bekerja teruk daripada awal bulan hingga hujung bulan. Dan at least bila dah sampai hujung bulan, company tak boleh nak bayar, tangguh lagi contohnya. Tapi disebabkan tidak ada peluang lain, hanya itulah pekerjaan kita. Maka kita kena reda, kita kena sabar, kita kena tabah. Macam itulah yang kita nampak pada hari ini. Ramai orang yang mempunyai masalah tekanan yang kadang-kadang kita tak dapat menggambarkan. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Kalau cepat okey lagi, tapi masalah lambat. Ramai orang makin
penat bekerja. Bila dah berlaku macam ni, dia rasa sangat penat bila bekerja. Bila time gaji tak dapat, duit tak pernah cukup, kadang-kadang balik rumah dekat dekat office, dekat pejabat, dekat tempat kerja ada masalah. Balik rumah ada lagi masalah, ada lagi tekanan dengan nak menangani keluarga di rumah, anak-anak di rumah, macam-macam. Kadang-kadang tak dapat nak kita bayangkan tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita lihat dekat sini, tekanan keuangan ini adalah punca hari ini tuan-tuan. Kita melihat macam-macam. Dan yang terbaru tadi, saya sangat rasa macam, ya Allah, hanya kerana tak laku buah durian, sanggup bunuh diri tuan-tuan dan perempuan. Jual buah durian. Ini bukan saya yang cakap, ini saya tengok dekat Malaysia Gazette baru-baru ni tadi. Ini berkaitan dengan tekanan keuangan tuan-tuan dan perempuan. Cubalah kita lihat, bukan dari sudut hutang makin bertambah, simpanan pun makin hilang. Dulu ada simpan duit banyak sebelum COVID-19, duit banyak. Tapi dah 5-6 tahun sekarang dengan pekerjaan yang tak menentu, dengan keadaan barangan dan segala-galanya naik pada hari ini. Ini juga menyumbang kepada permasalahan yang tak dapat diselesaikan sekiranya kita tidak bertindak hari ini. Sentiasa, kadang-kadang kita tengok, belum lagi hujung bulan, duit dah habis dah. Kalau ada baki, kadang-kadang tak ada baki. Dapat awal, hujung dah habis dah. Esok menunggu balik semula, hujung habis balik. Memang tak pernah ada simpanan tuan-tuan dan perempuan. Ini di antara salah satu faktor keuangan yang sangat kritikal pada hari ini. Kalau kita tengok, hidup dari gaji ke gaji ni siapa ni tuan-tuan dan perempuan? Hidup dari gaji ke gaji. Kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan dan perempuan, setiap kali gaji masuk, belum sempat hujung bulan dah habis. Itu yang saya dah katakan tadi kan. Memang ini realitinya tuan-tuan dan perempuan. Janganlah kita mentidakkan satu perkara yang hari ini sangat digeruni sebenarnya. Kasihan tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang terpaksalah minta simpati, nak minta tolong kawan-kawan kan. Tapi sayangnya kadang-kadang kawan yang dulu kawan, masa kita susah, dia bukan kawan lah tuan-tuan dan perempuan. Ramai hari ini rata-rata dulu duduk dalam kesenangan, hari ini dah susah. Tiba giliran kita susah, kita minta bantuan kawan-kawan dan hari ini juga kawan-kawan tak dapat bantu. Kerana apa? Kerana masalah keuangan seperti mana yang saya katakan tadi. Bukan diorang tak nak tolong kita tuan-tuan dan perempuan. Diorang juga tertekan dengan keadaan ekonomi pada hari ini. So seterusnya, siapa lagi yang terjejas tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan begini? Siapa yang terjejas? Suri rumah yang nak bantu suami tambah income pun kadang-kadang merasakan perkara yang sama. Kan? Nak tambah sikit pendapatan suami, nak bantu suami. Kan? Dan mereka juga akan dapat rasakan senario hari ini. Kadang-kadang isteri pergi bekerja, cari rezeki juga balik. Penat, lemah dan sebagainya. Kadang-kadang bukan apa tuan-tuan dan perempuan. Bukan apa. Kadang hari ini pekerjaan yang kita lakukan rasa tak setimpal dengan apa yang dibayar kepada kita. Bukan kerana apa tuan-tuan? Kerana keperluan kita hari ini lebih mahal lagi daripada apa yang kita dapat. Itu dia tuan-tuan dan perempuan. Keperluan. Apa lagi yang mengganggu? Pekerja yang gaji tetap. Kalau kita tengok kat sini, pekerja gaji tetap tapi masih tak cukup-cukup. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan. Dulu pendapatan kita RM5,000 cukup seisi keluarga. Hari ini tuan-tuan dan perempuan, pendapatan kita RM5,000 setengah bulan dah habis tuan-tuan dan perempuan. So kerana apa? Kos hari ini. Kalau kita tengok hari ini, dulu makan apa tuan-tuan dan perempuan? Makan nasi ayam baru RM5 lebih je. Hari ini makan nasi ayam kalau duduk dekat tempat yang memang ada aircon dan memang best tempat dia, ada restoran dan sebagainya, kat mall dan sebagainya, hari ini tak dapat RM5, RM8. Sekurang-kurangnya berbelas-belas ringgit tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan kalau satu orang
yang mempunyai anak 5-6 orang, tuan-tuan dan puan-puan. Mampu ke? Mampu ke kita? Paling tidak pun sebulan sekali lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa anak kita pergi makan. Kita bawa anak kita pergi shopping. Itu pun kalau kita bawa anak kita pergi shopping. Silap hari bulan, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ni hanya hari raya je kita tukarkan baju. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, keadaan sekarang yang kita sebut bekerja hari-hari tapi masih lagi tak cukup. Yang ketiga, kalau kita tengok dekat sini, graduan baru nak mula kehidupan pun adalah mereka yang terjejas. Dahlah masa zaman sekolah, masa zaman nak dapatkan, nak pergi universiti, nak masuk itu, mak bapak dah bertungkus lumus. Dan selepas sahaja keluar daripada area yang itu, sudah dapat graduan dan sebagainya, kerja pula tak ada, tuan-tuan dan puan. Ada pula kerja tak menepati apa yang dikehendaki. Jadi susah. Hari ini bukan kita katakan graduan tu tidak mendapat apa yang mereka nak, bukan. Tetapi keadaan sekarang ini berlumba-lumba, tuan-tuan dan puan-puan, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, berjuta graduan. Tapi kebanyakan dia hari ini mengganggu pengganggu, tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu. Ada yang tak bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Dan siapa lagi? Usahawan kecil buntu dengan masalah hutang. Ini betul-betul, tuan-tuan dan puan. Ada peniaga-peniaga kecil dulu, adalah boleh meniaga kat tepi-tepi jalan. Bolehlah jual goreng pisang, bolehlah buat nasi lemak, bolehlah itu, tuan-tuan dan puan. Hari ini nak jual nasi lemak berapa ringgit, tuan-tuan dan puan. Kalau jual nasi lemak mahal, orang tak beli. Kalau jual murah, rugi, tuan-tuan dan perempuan, dengan kos hari ini. Nak belilah dia kering pun, tuan-tuan dan perempuan, sekilo dah berbelas-belas dah. Itulah penceritaan kita hari ini. Di antara mereka yang terjejas pada hari ini, tuan-tuan, daripada masalah ataupun daripada segi keuangan. Kenapa jadi begini, tuan-tuan dan perempuan? Kalau kita tengok dekat sini, okey, seterusnya. Kalau kita lihat dekat sini, kenapa jadi begini? Kenapa jadi macam ni? So, antaranya, kita katakan dekat sini, tiada ilmu urus keuangan. Ini yang kita nampak dari sini, tiada ilmu urus keuangan. Betul atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau hari ni kita dapat gaji, kalau kita dapat duit pun, kita tak pernah ada pengurusan keuangan kita sendiri. Kita main beli je. Apa yang kita teragak nak beli, kita beli. Betul atau tidak? Boleh saya tengok, betul atau tidak? Kita tidak ada pengurusan keuangan untuk diri kita sendiri, untuk family kita. Betul atau tidak? Kan? Okey. Keduanya, tiada sumber pendapatan yang lain. Betul tak? Kalau kita dah makan gaji dapat 3,000, 4,000. Kita pun tak pernah nak fikir ada kita punya rekod keuangan kita. Melainkan kita ada sumber yang lain yang datang daripada berbagai arah. Di mana duit tu A masuk, B masuk, C masuk. Maka kita mula mengatur keuangan kita. Dan ini yang kita nampak hari ini tak berlaku kerana kita tak ada benda lain. Kalau kita dapat gaji kita 3,000, kita nak buat macam mana? Dah 3,000 tu dah jadi rutin harian kita. 3,000 itulah itu duit belanja kita, itulah duit dapur kita, itulah duit minyak kita, itulah duit bayar kereta kita, itulah duit bayar rumah kita. Dan kita pun dah tak tahu dah macam mana kita nak buat. Jadi hari ini, satu pekerjaan sahaja, tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan ekonomi sekarang ini, maaf saya cakap, tidak mencukupi. Kalau cukup pun, tuan-tuan dan perempuan, tahniah. Anda luar biasa hebat. Kalau cukup. Okay? So, yang ketiga sebenarnya apa dia? Takut nak berubah. Dia sanggup jadi macam tu. Tak apalah. Saya okey je macam ni. Kalau andai kata anak saya hari ni saya tahu nak bagi makan macam mana. Buat apa nak pergi makan sedap-sedap. Kita dah sedar diri kita susah. Kita buatlah cara susah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan niaga semua. Janganlah macam tu. Janganlah kita zalimi anak-anak kita dan keluarga kita di rumah. Sebenarnya kita mampu lagi untuk mendapat penambahan ataupun income lain selain daripada pekerjaan tetap kita.
Kalau kita rasa hari ini kita nak nampakkan satu perubahan kepada keluarga kita, kita boleh sebenarnya mencari sumber yang lain. Buatlah berdingkit-dingkit. Buatlah sikit demi sikit. InsyaAllah penghasilannya sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita tengok dekat sini, salah pula pilih peluang. Jadi orang fobia pula ada juga macam tu. Kenapa dia tak nak mencari peluang yang lain? Kenapa dia tak nak berfikir? Kenapa dia tutup pemikiran dia? Sebab dia kata dulu saya pernah nak mencuba satu peluang tapi saya ditipu. Saya pernah nak buat sesuatu dalam kehidupan saya tapi orang tipu saya. Jadi saya dah tak berminat dah. Tambahan kalau orang nak ajak buat multi level. Dah kena pula multi level, tuan-tuan dan puan. Dijanjikan bulan dan bintang. Dan akhirnya saya terkapai-kapai. Duit pun saya tak dapat balik. Dan inilah sebenarnya di antaranya kenapa hari ni orang tak nak berubah. Walhal dia boleh berubah. Faktor-faktor yang menyebabkan inilah keraguan yang ada. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila kita bercerita tentang peluang ni, sebenarnya peluang tu ada. Kalau kita pernah tertipu sekali dua, itu normal, tuan-tuan dan perempuan. Mana mungkin dalam kehidupan dunia hari ini, kita nak perfect yang kita adalah yang terbaik dan tak diinaya, terinaya, ditipu, tertipu dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan dan perempuan. Orang yang berjaya hari ini, mencipta kejayaan luar biasa, tuan-tuan dan perempuan, adalah hasil daripada pengalaman dan juga kerana mereka melalui senario-senario yang sangat membuatkan mereka rasa ingin merubah kehidupan. Hari ini, kita jangan lepaskan peluang bersama dengan satu peluang yang hebat. Okey, seterusnya. Kita lihat dekat sini. Apakah peluang? Alright. Buka minda, buka peluang baru. Okey? Kenapa kita katakan macam tu? Jangan tunggu dan lihat sahaja. So, kita kena mulakan sesuatu. Hari ini bila saya dah berkongsi tentang bagaimana kita ingin menggandakan dan bagaimana kita ingin berubah menjadi yang lebih baik, dan di manakah peluang itu, tuan-tuan dan perempuan? Hari ini apa yang penting, kita perlu ada ilmu, kita perlu ada tindakan, kita perlu ada transformasi dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan perempuan. Barulah kita akan nampak satu peluang yang terbuka luas. Hari ini mungkin ada orang baru, hari ini di dalam ni mungkin ada orang lama, hari ini mungkin yang dah buat bertahun-tahun, tak juga dapat satu peluang yang bagus tapi masih lagi setia bersama dengan Ugrade International. Sebenarnya bukan anda tak bagus. Anda bagus, tuan-tuan dan perempuan. Di dalam dunia ini tak ada siapa pun yang tak bagus. Allah ciptakan kita sama saja. Cuma bagaimana kita nak berfikir, macam mana kita nak memulakan sesuatu dan tidak menoleh ke belakang. Mesti ada jalan keluar. Jika kita betul-betul mahu, tuan-tuan dan perempuan. Ramai dah mula dah ubah hidup mereka dengan langkah yang kecil. Anda juga boleh jadi salah seorang daripadanya. Bermulalah dengan langkah yang kecil, barulah anda melangkah seluasnya dan anda berlari. Di manakah peluang itu? Di manakah platform yang hebat itu? Ada. Ada, tuan. Ada, tuan-tuan dan perempuan. Dan di sinilah, tuan-tuan dan perempuan, Ugrade International, peluang transformasi keuangan anda. InsyaAllah, tuan-tuan dan perempuan. Produk yang hebat dan terbukti, tuan-tuan dan perempuan. Bukan kaling-kaling. Banyak testimoni kita yang kita terima. Daripada tak ada, daripada tak berjalan, daripada tak bersemangat jadi semangat. Daripada sebelum ni tak ada perasaan nak jadi orang yang lebih bagus. Rasa dah tertekan kehidupan, stres melampau. Dan hari ini boleh dapat. Boleh diselesaikan dengan pemakanan suplemen ataupun pemakanan tambahan yang berkhasiat. Di mana kita dapatkan produk-produk tersebut?
Dan bagaimana kita nak sharing, kita nak share peluang ni pula. Dan inilah sebenarnya yang akan menggandakan pendapatan kita. Dan di sini jugalah kita mula duplikasikan benda perkara-perkara tersebut. Dan inilah sebenarnya yang akan merubah impian anda daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Di dalam syarikat ini, menyediakan produk-produk yang hebat, kita hanya berkongsi sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana kita nak berkongsi? Platform dah ada dah, tuan-tuan dan puan-puan. Handphone kita canggih, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh sharing sahaja apa yang kita nak sharing. Kita kongsi sahaja kepada kawan-kawan kita. Kita buat tak? Sistem bimbingan dan komuniti sokongan. Siapa lagi? CEO kita sendiri pun turun padang, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Haji Taufik Samsudin sendiri bagi sokongan kepada anda. Sama-sama untuk melihat kejayaan kita. Inilah peluang yang ada. Sistem bimbingan dah ada dah. Kita ada training. Kita boleh buat apa sahaja yang anda nak, sebenarnya kita boleh bantu. Cuma anda nak rebut atau tidak peluang yang hebat ini. Peluang jana pendapatan tambahan secara sah dan mudah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut rasa tertipu. Jangan takut rasa ditipu, tuan-tuan dan puan-puan. Syarikat ini dah komplit, tuan-tuan dan puan-puan. Dah lebih 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya di Malaysia. Dah ada di luar negara, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya kita sahaja nak ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang saya katakan tadi. Alhamdulillah, pendapatan tambahan. Nak cari macam mana? Inilah saya katakan tadi. Dari kita ada pendapatan tetap, kita nak tambah sedikit. Di situlah sebenarnya kita boleh dapat kehidupan yang lebih harmoni bersama keluarga kita. So, peluang itu di mana? Peluang itu ada di Ugrade International. So, seterusnya Adib. Okay, kalau kita lihat lagi. Alright. So, bagaimana? Adakah anda rasa teruja pada malam ini? Adakah anda rasa faham? Dan adakah anda mula nampak peluang? Okey, so Alhamdulillah. Okey, so kalau anda kata anda sudah nampak peluang bersama dengan Ugrade International ini, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama sharing dan kita sama-sama share apa yang patut di luar sana. Okey ke tak okey? Boleh ke tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau andai kata peluang yang anda nampak pada hari ini, pada malam ini adalah titik permulaan untuk anda sukses, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lagi anda toleh ke belakang. Percaya atau tidak, benda ini adalah realiti. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang akan berjaya bersama dengan Ugrade International. InsyaAllah. Setakat itu sahaja.